Cara masak bihun goreng. Cuti-cuti New Year ni malas nak keluar rumah. So kita masak je lah. Jom. Aiman pakai bihun ni pada jati. So Aiman celor. Pakai air masak je dalam 30 minit. Yang ni bahan-bahan yang Aiman pakai. Perencah bihun goreng daripada Maggi. Telur, cili, bawang merah, bawang putih, ayam, fishball, udang, bihun. Ini semua yang Aiman pakai lah. First macam biasa. Potong dulu bawang putih, bawang merah. Macam biasa saya saja nak rekod bagi panjang sikit video ni. Ketumbuk lah bawang putih, cili, potong cili, potong ayam, potong kecil-kecil. Cara korang kesesuaian korang, cara korang. Yang ni potonglah udang, fishball. Potong je kecil-kecil. Macam Aiman memang tak nak lah banyak sangat lauk. Kalau banyak sangat lauk dah tak jadi bihun dah. Jadi berlauk je banyak. So bila siap standby tepi. Mula-mula letak je minyak. Jangan memang masak telur dulu. Masak telur, goreng telur. Kalau betul telur tu kita letak ke tepi. Nanti biar dah ujung baru kita letak balik. Ni bahagian best lah. Mula-mula kita masukkan bawang putih, bawang merah. Bau dia tu yang sedap. Mengimbau masa kecil-kecil. Mak kau masak kat dapur kan. Kau duduk kat depan tengok TV kau bau kan. Tu lah dia. Masukkan ayam. Lepas tu masukkan lah udang. Masukkan fishball. Kau masuk dulu. Kau goreng sekali dengan dia. Goreng-goreng sampai udang tu tukar warna. Baru kau masukkan perencah. Perencah bihun. Kau kacau. Kau masukkan perencah bihun tu. Kau masukkan air tau. Bagi tak adalah baki-baki tu rugi kan. Tambih-tambih tu kan memang nak kena isi air pun. Okay, masukkan bihun. Dah siap ni kacau. Tengok ujung. Kau ni finishing. Masukkan telur tadi. Masukkanlah cili. Gaul. Dah siap. Simple je. Ini acah-acah sikit lah. Nampak kemas sikit lah. Dah tambah telur mata. Ini dah siap hidangan aku. So simple je. Korang boleh praktikkan kalau kau nak guna-guna je.